Absorber kereta ni yang original harga dia memang mahal. Kalau aftermarket pula, kebanyakannya diorang akan jual yang jenis heavy duty. So sekarang kita berada di Sepang International Circuit. So hari ni kita ada special event bersama Mr. Absorber. Mr. Absorber collab dengan IMKL, collab dengan Pedal to Metal. So hari ni event kita ialah kita ada sedikit launching. Kita nak launching produk terbaru daripada Mr. Absorber, iaitu Absorber Grabber. Absorber spek standard macam original untuk kereta-kereta lokal. So kita sekarang tengah cover beberapa market. So ramai yang tahu Mr. Absorber kita terkenal dengan Absorber heavy duty dengan adjustable. Tapi untuk Absorber standard kita memang kekurangan produk, kekurangan stok. So dengan launchnya produk Absorber daripada Grabber ni, Absorber standard spec, kita nak cover market untuk orang-orang, untuk customer-customer yang nakkan Absorber macam original kilang, Absorber yang comfort untuk family, sesuai untuk daily use, pergi kerja, balik kerja, jalan jauh, tahan, dan yang paling penting harga tak terlalu mahal, harga mesra pelanggan. So dekat situlah kemunculannya keistimewaan daripada Absorber Grabber ni. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang tengok video ni. Dengan ini menyaksikan produk terbaru dari Mr. Absorber, yaitu Standard Absorber Grabber the Breaker One. Okey cikgu, Mr. Absorber Melaka. Okey, apa pendapat cikgu tentang kita punya produk launch yang terbaru iaitu Absorber Grabber? Okey, kalau sebelum ni kita tak ada Absorber standard, kali ini Mr. Absorber keluarkan Absorber standard yang diberi nama Grabber. So orang Melaka nak cari Absorber, datang di Mr. Absorber Sungai Udang dan juga Mr. Absorber Melaka. Mana Melaka? Okey, Grabber. Grabber the better. Pendapat saya kita dapat memenuhi keperluan pengguna rakyat Malaysia kat luar. Kita dah ada heavy duty sebelum ni, Pro Expert. Sekarang ni kita perkenalkan pula Grabber Standard Absorber, which is bagi saya bagus. Kita boleh memenuhi keperluan market dalam pasaran. Jemput datang, yang mana sekitar Sepang boleh datang dekat Mr. Absorber Sepang. Dan yang terbaru, kita ada Mr. Absorber Nilai yang bakal dirasmikan pada 31 hari bulan 12 ni. Jemput datang, kita ada banyak free gift, kita ada merchandise, kita ada free pemasangan, kita ada game yang boleh dapat mainan. Okey, jumpa korang 31 bulan 12 2025. Kita dapat nilai. Okey. Buat customer yang mencari Absorber standard, orang boleh cuba try brand Grabber. Actually Grabber is brand yang dah lama, tapi kali ni kita come out dengan wajah yang baru, dengan spek yang baru yang lebih baik daripada tahun lepas. Orang boleh try brand Grabber untuk menggantikan Absorber original korang. Okay guys, ingat Absorber standard, ingat Grabber. So orang area Klang Valley, Selangor dan juga Sirampai boleh datang ke branch kita di Ampang, which is Lembah Jaya dan juga Sri Rampai. Kalau boom Mr. Absorber, mesti akan ada game, mesti akan ada promotion produk. Dua tu yang Mr. Absorber selalu bawa dekat mana-mana event yang kita orang pergi, mesti ada benda ni. So korang boleh dapat hadiah perfume. Kita ada layout, kitchen layout Mr. Absorber. Kita ada kitchen tagline
pandu kereta lama seperti baru. So yang ni kita ada game. So game ni korang boleh baling bola ni ke dalam gelung. So selain tu kita ada juga beberapa gift yang lain. So contoh macam ni. Yang ni spring pencil holder daripada Pressbird. Ni ala-ala sport spring Pressbird lah. So untuk event hari ni kita collab dengan Pedal to Metal IMKL. So dekat sini kita buat launching. So dekat tepi ni diorang tengah starting race. So sambil kita launching, kita tengok race kat sebelah ni. So yang ni aku akan cover nanti. So nanti korang tengok next video untuk aku cover tentang event Pedal to Metal X IMKL. So ni dia absorber grabber kita. So yang ini kita ikut spek yang macam yang lama, cuma yang kali ni kita rebrand, kita bawa new product, new packaging. So korang boleh tengok letak pun dah lain. Korang tengok ni. So kita guna gas teknologi series grabber. Kita rebrand balik dan kita bawa masuk market balik. Sebab grabber ni dia produk lama. Siapa yang dulu pernah rasa grabber punya shock absorber ni, diorang tahu performance memang tip top. So kali ni kita bawa balik masuk tapi dengan wajah yang baru, warna yang baru. So korang tengok. So yang ni grabber standard shock absorber, improve comfort dan stability. So kali ni untuk standard kita buat warna hitam, so dia tak nampak meriah sangat, dia nampak macam original. Jadi untuk orang yang nak pakai absorber standard, nak absorber macam original tapi nak beli yang original mahal kan, korang nak pergi OEM, so korang kena try absorber daripada grabber ni standard spec. So mana nak cari? Contact lah Mr. Absorber. Jadi untuk korang dekat luar sana yang nak cari absorber standard macam original, korang boleh contact Mr. Absorber. Mr. Absorber ada lebih daripada 50 outlet seluruh Malaysia. Korang contact Mr. Absorber, bagi tahu korang location mana, nanti tim kami akan bantu korang. So untuk launch kali ni kita orang dah bawa siap dah kereta. So kita bawa ni Honda Jazz, kita dah pasang absorber grabber, absorber standard grabber dekat Jazz ni depan belakang. So kita akan test ride, kita akan bagi visitor ataupun customer yang ada dekat event kali ni, kita akan bagi diorang rasa macam mana performance absorber grabber standard specs ni. So kejap lagi kita tunggu. So sekarang pun dah hujan, so kita tunggu kejap lagi kita akan test drive. Nanti kita share, korang boleh tengok macam mana hasilnya. Let's go. So sekarang tengah hujan lebat tapi program ataupun event ni kena diteruskan. So jom kita tengok. So dekat Zobo, tengah hujan. Berapa rating? Abang letak je berapa? 4, okey. Alright. Okey. Terima kasih. Alright. Abang ni, boleh bang? Ini abang ambil yang mana-mana. Okey, dah? Okey, abang ambil. Okey. Dah tak? Okey, abang nak mana? Ni pun boleh? Satu. Ya? Terima kasih. Alright, thank you.
Kita ada 2 game. Kita ada 1 game baling bola dalam spring. Satu lagi kita ada game jawab soalan. So nanti daripada kad tu abang pilih. So nanti ada soalan. So abang kena jawab soalan. Soalan tu ada kat sini je. Okay, abang ambil mana-mana atau abang send WhatsApp? Ni. Abang tu. Read. Abang read tu. Okay. Okay, send. Send. Okay, abang tunjuk dekat ni. Kakak ni seorang. Satu lagi. So, paling besar campur saya baca. Kocok. Okey. Kita share sikit. Paling besar ni adalah so, so disebabkan banyak program kita yang cancel hari ni disebabkan cuaca yang sangat-sangat lebat, hujan hari ni. So hari ni pun dah, malam ni pun dah tak ada apa-apa. So diorang just ada auto show dekat sini, diorang dah chilling. So sampai sini je untuk video kita kali ni. Tapi korang jangan risau, korang tunggu next video daripada Mr. Exober. Akan ada next project daripada Mr. Exober. Nak tahu apa? Tunggu next video.